Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nabil bin Ahmad Nafis, Guru Kanan Pendidikan Islam MRSM Betong. Berkaitan dengan nota KKAD ini, menurut pengamatan saya, yang pertama, KKAD ini dia sangat-sangat membantu pelajar dari segi hafalan pelajar. Bagaimana saya katakan KKAD ini dia membantu dari segi hafalan? Yang pertama sekali, sebenarnya sebelum kita memberikan KKAD ini, kalau saya sendiri, sebelum saya memberikan KKAD ini kepada pelajar, saya suruh pelajar ini menghafal topik-topik yang kita tengok penting untuk dihafal. Jadi kita bagi tempoh pelajar ini untuk menghafal. Selesai pelajar ini menghafal, barulah saya memberikan KKAD ini kepada pelajar. Jadi bila pelajar ini telah selesai menghafal topik yang diberikan dan diberikan sekali dengan KKAD, jadi KKAD ini, pelajar ini dia kena menulis balik apa yang pelajar ini telah hafal. Jadi apabila proses ini berlaku secara tidak langsung, ia memudahkan ataupun boleh mengukuhkan lagi hafalan pelajar. Jadi apabila kita membuat perkara ini minggu demi minggu, bulan demi bulan, jadi kita boleh tengok kesan yang kepada pelajar, yang mana pelajar ini dia boleh menghafal setiap topik itu dengan baik. Jadi itu adalah antara kesan yang pertama yang saya tengok berkaitan dengan KKAD ini. Yang kedua yang saya tengok keberkesanan dari segi cara pelajar menjawab soalan dalam ujian. Sebenarnya kad KKAD ini kalau kita tengok, jadi soalan-soalan dekat dalam ni kita providekan kepada pelajar adalah soalan yang sebenar. Maksudnya apa yang dalam ujian itu, apa yang ditanya dekat dalam ujian itu, itulah bentuk soalan yang kita tanya dekat dalam KKAD ini. Jadi secara tidak langsung bila pelajar terbiasa dengan soalan-soalan yang selalu masuk dalam ujian, jadi pelajar ini bila dia menduduki ujian yang sebenar, pelajar terbiasa dengan soalan itu, jadi pelajar tidak kekok untuk menjawab soalan. Jadi secara tidak langsung KKAD ini sebenarnya membantu pelajar apabila pelajar hendak menjawab soalan bila berada dalam minggu peperiksaan. Jadi pelajar lebih tenang, lebih mudah dan tidak gabra apabila berdepan dengan soalan ujian akhir pendidikan Islam. Jadi secara personal saya melihat dua benda inilah yang banyak membantu pelajar untuk meningkatkan dari segi prestasi pendidikan Islam dia. Jadi itu saja daripada saya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Yusuf Muhammad Ismail Azam bin Hazli, Guru Pendidikan Islam MRSM Betong Sarawak. Cara nak guna nota kata kunci Amuddin ni atau dikenali dengan KKAD ni, caranya simple saja. Jadi caranya kita sediakan, guru-guru sediakan tapak untuk para pelajar. Kita photostat lah untuk diberikan untuk kita agihkan kepada setiap pelajar, terutamanya di waktu akhir-akhir menjelang peperiksaan. Dengan cara ni kita akan minta para pelajar untuk membaca semula, membuat ulang kaji dan memindahkan maklumat apa yang mereka baca ke dalam nota kata kunci Amuddin ni. Jadi kita bila sebut kata kunci, kita minta pelajar, kita tak bagi ruang yang besar, okey, cuma untuk ruang hanya untuk kata kunci saja. Jadi dengan cara ni, biasanya buku teks merangkumi 5 ke 6 buku surat. Apabila pelajar baca, pelajar boleh transfer apa yang mereka baca, apa yang mereka faham, kata kunci yang mereka dapat, pindahkan masuk ke dalam nota kata kunci Amuddin ni. Jadi bila kita tengok dekat sini, ini bidang, contoh ni bidang hadis, ini tajuk hadis 1, tajuk hadis 2. Jadi kita boleh rangkumkan dalam satu buku surat. Dengan cara ini, pelajar boleh bawa nota ini ke mana-mana, boleh baca, boleh mengulang kaji di mana saja, walaupun bawa balik ke rumah dengan hanya beberapa helai kertas saja. Dengan cara ini, pelajar-pelajar lebih mudah untuk ingat. Sebab apa? Sebab mereka tulis sendiri apa yang mereka faham menggunakan tulisan mereka sendiri. Jadi dengan cara ni, semoga pelajar-pelajar yang menggunakan teknik KKAD ni, insya-Allah akan dapat keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rahmatikah binti Said. Saya mengajar di MRSM Betong dan saya mengajar subjek pendidikan Islam tingkatan 1 sehingga 5. Okey, untuk inovasi unit kami iaitu kata kunci Amuddin KKAD, yang mana pada awalnya memang diilhamkan daripada arwah Ustaz Din, kerana beliau menggunakan kata kunci ini kepada tingkatan 5 sahaja. Dan kami inovasikan, kami ubah suai kata kunci ini untuk diguna pakai kepada setiap tingkatan daripada tingkatan 1 sehingga 5. Okey, untuk kaedah penggunaan kata kunci ini, bagi saya di dalam pendidikan Islam dia merangkumi 6 bidang, iaitu bidang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga akidah, yang keempat fiqh, yang kelima sirah dan yang terakhir sekali adalah akhlak Islamiah. Bagi saya untuk kata kunci Amuddin ini dia merangkumi keseluruhan bidang, boleh diguna pakai untuk semua bidang di dalam pendidikan Islam, kerana seperti mana yang kita tahu, setiap bidang di dalam pendidikan Islam
dia mempunyai fakta ataupun kata kunci yang pelajar perlu ingat untuk membantu pelajar menghuraikan jawapan di dalam peperiksaan. Dan untuk penggunaan di luar selain daripada pendidikan Islam, seperti subjek-subjek yang memerlukan pelajar mengingati fakta, dia boleh juga diguna pakai untuk mana-mana subjek yang mengingati yang lebih kepada fakta seperti sejarah. Sebabnya kami melihat keberkesanan penggunaan kata kunci ini kepada pelajar. Hal ini saya katakan sebab setiap kali tiba musim peperiksaan, pelajar akan meminta kata kunci ini daripada kami untuk membantu mereka mengulang kaji pelajaran di saat-saat akhir lah. Okay, dan kami melihat impak itu sangat besar lah. Dari hari ke hari pelajar sesuai dan memahami cara penggunaan dan pembelajaran. Dan saya harap inovasi ini boleh dikekalkan dan diubah sesuai dari hari ke hari. Okay, itu sahaja daripada saya. Syukran jazilan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Fathia binti Muhammad Fadil, guru pendidikan Islam MRS Betong. Okey, so apa harapan saya kepada pelajar terhadap penggunaan nota KKED ini? Ini adalah hasil nota yang pelajar telah isikan. Okey, so pelajar telah keluarkan maklumat dari dalam buku teks untuk diisi di dalam nota KKED ini. Okey. So yang pertama, harapan saya pelajar dapat menjawab soalan dengan baik, dengan mudah, dengan cemerlang, okey, mengikut apa yang skema kehendaki. Okay, yang kedua, dapat membantu pelajar untuk mengingat fakta. Okey, so kita dah latih pelajar ni ingat fakta dengan mudah. Sebab apa? Sebab buku teks pendidikan Islam ni dia menggunakan bahasa Jawi, lisan Jawi. So dengan adanya kata kunci ni mudah untuk pelajar mengingat fakta. Okey, yang ketiga, penggunaan nota KKED ini juga adalah bukan semata-mata untuk subjek pendidikan Islam sahaja. Mereka juga boleh gunakan untuk mana-mana subjek yang memerlukan kepada untuk mengingat fakta. So nota ini sangat membantu pelajar lah, sebab mereka dapat tahu, okey, tajuk setiap tajuk itu apa sub-sub topik yang perlu mereka pelajari, mereka perlu ingat apa yang mereka kena ingatlah, okey, untuk menjawab soalan dalam peperiksaan. Okey, alright, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, nota KKED terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, saya Cikgu Hazwan, merupakan konsulat MRS Betong. So, hari ini saya terpanggil untuk memberi satu maklum balas berkenaan dengan satu inovasi yang diperkenalkan oleh Unit Pendidikan Islam MRS Betong, iaitu nota KKED. Okey, yang mana nota ini saya terlibat secara langsung bersama dengan pelajar bila mana mereka menggunakan bilik kaunseling sebagai tempat untuk intervensi bersama dengan guru ataupun ustazah. So saya melihat kepada keberkesanan modul ini ataupun nota ini, dia sangat efektif kepada pelajar, yang mana skop yang diberikan sangat detail dan boleh membantu pelajar untuk lebih menghafal dan mengingatlah. Okey, dia lebih pada konsep kata kunci. Okey, so keadaan ini sangat efektif dan memberangsangkanlah, okey, merangkumi semua aspek dan nota dengan semua topik yang dibekalkan. Okey, dan bukanlah sekadar dalam aspek menghafal sahaja, bila mana pelajar juga turut menulis untuk memberi perkembangan dari segi dia punya memori hafalan. Okey, so sangat membantulah. Okey, so ini sebagai konselor saya sangat sokong dengan keadaan yang diperkenalkan ini dan sangat membantu pelajar. Okey, itu sahaja daripada saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bazli bin Busran, pelajar tingkatan 5 pada tahun ini. Saya ingin memberikan pandangan saya berkenaan tentang nota KKED, iaitu kata kunci Mudin. Jadi, pada pendapat saya untuk nota ini sangat membantu saya. Untuk pengalaman saya sendiri, saya selaku pelajar yang tak kurang untuk membaca Jawi, nota ini sangat membantu untuk saya daripada saya membaca buku teks yang sangat panjang dan dia dituliskan dalam tulisan Jawi. Jadi dia sangat sukar bagi saya untuk membaca. Tapi dengan hadirnya nota ini, saya berasa sangat mudah, sangat selesa untuk saya belajar, kerana saya boleh bawa pergi ke mana-mana saja. Waktu petang, waktu pagi, ke padang dan ke Dewan Selera, semua saya boleh bawa. Dan saya sangat bersemangat apabila ada je nota ini. Jadi pada pendapat saya, nota ini sangat berguna kepada semua pelajar, khususnya kepada pelajar-pelajar yang kurang untuk membaca tulisan Jawi. Itu saja, sekian, terima kasih.
Nota kata kunci. Bye.